Hari ni hari Jumaat. Kita berada dalam hari Jumaat yang sekarang ini. Jumaat yang lepas dah berlalu dan mungkin tidak akan kita gapai kembali. Untuk Jumaat yang akan datang, hari-hari yang mendatang, belum tentu dan belum tahu lagi. Semuanya dalam kekuasaan, dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun sahabatnya, setiap kecaman yang kita dapat daripada sesiapa sahaja, tak apa, jadikan ia sebagai satu teladan, sebagai satu sempadan, sebagai satu nasihat. Mudah-mudahan insya-Allah taala, kerana pujian yang bertali arus yang mendatang pun belum tentu menjadi penawar. Mungkin dia juga akan jadi racun suatu masa nanti. Wallahu alam. Sahabat-sahabiah, mari kita doa. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah kami, berkatilah kami pada hari Jumaat ini dan akan datang, dan mudah-mudahan kami dipanjangkan umur dalam keberkatan, dalam kesihatan yang berkat, dan dalam rezeki yang mudah dan juga cukup untuk keperluan kami. Ampunkan ibu ayah, keluarga, guru, rakan, jiran, kawan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Maafkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Amin.